Tapi orang tak semari juga. Orang mari tiko-tiko juga. Orang mari kerana-kerana juga. Mu tak usah fikirlah tu. Itu kerja aku. Aku yang akan mencampakkan taufik hidayah kepada hati mereka. Hari ini mu sebagai kuasa, mu sebagai pegawai-pegawai yang tolong menguruskan rumah aku, mu fikir apa lagi kena buat. Mu jangan fikir hak orang tak mari tu. Tak payah buatlah ceramah perdana supaya teloyo juga, tak ada orang juga. Tak usah panggil lah orang hebat-hebat, nama-nama besar gapo begini, lagu ni juga. Wak-wak biasa-biasa gitu biarlah. Jangan putus asa. Jangan merasa kecewa dalam usaha dakwah. Mu jangan rasa perah. Kalau mu ambil kerja aku, sudah tentu makan putus asa. Mu tidak mampu untuk semua itu. Sekarang mu tanya dirimu, sejauh mana mu mainkan peranan sebagai untuk mencari bekal sedekah jariahmu? Sedekah jariahmu sejauh mana? Pak mana mu ambil? Kalau mu tak boleh jadi tok imam, menjadi tok bilal. Kalau mu tak boleh jadi tok bilal, menjadi tok syuk. Kalau mu tak boleh jadi tok syuk, menjadi jatah kuasa. Jatah kuasa pun orang tak latih, paling tidak aku jadi salah seorang daripada ahli jamaah masjid. Aku nak juga dujun tu ada perkataan masjid. Biarlah orang nak lebarkan puak-puak masjid, orang masjid. Aku rasa bangga kalau aku dikatakan termasuk dalam golongan orang masjid. Kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada sampai ke saat ini Allah Taala masih lagi memberi rasa kasih sayang pada kita. Allah Ta'ala masih memberi rasa kasih sayang kepada kita. Allah Ta'ala masih lagi ada rasa sayang kita. Walaupun kita tidak sayang kita tidak kasih ke diri kita dan kita tidak sayang diri kita. Tapi Allah Ta'ala ni yang maha segala-galanya. Dia masih lagi sayang kita, sayang kita, kasih kita. Dalilnya sebab itu Allah Ta'ala jemput kita malam ni mari rumah dia. Masjid-masjid ni bukan milik manusia. Ampunya masjid ialah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu saya sebut di mukaddimah kuliah saya. Supaya biar kita boleh faham dan kita semak dalam hati kita. Masjid bukan milik manusia. Sebab itu dia tak boleh jadi saka. Jawatan-jawatan yang ada dalam masjid juga tak boleh jadi saka. Silih berganti. Kerana rumah ini ialah milik Allah Ta'ala. Pegawai-pegawai masjid, tok imam, tok bilal, tok syuk, jawatan kuasa ialah orang yang tolong mengurus rumah Allah. Orang yang tolong mengurus rumah Allah. Sebab itu Allah Ta'ala bagi ganjaran besar. Kita nak bubuh istilah gaji. Kita nak bubuh istilah sagu hati. Atau dalam istilah agama, Allah Ta'ala beri pahala banyak. Orang yang tolong mengurus rumah Allah hebat. Orang jadi tu imam tu beri pahala banyak. Pahala besar. Kerana dia mengepalai acara-acara yang berlaku di masjid. Allah Ta'ala beri pahala besar kepada orang jadi tok bilal, muazzin. Kerana dia tolong kejutkan orang, tolong peringatkan orang, tolong keluar orang supaya sujud dan rukuk kepada Allah Ta'ala. Dan pakak mari belakang rumah Allah Ta'ala. Tu hari pahala besar. Tu
Tuhan beri pahala besar orang jadi tok siuk. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tuhan tu comel, dia suka kakak-kakak comel. Tok siuk lah. Bertukuh lumuh, nyapu, basuh, menyepel dan bagai-bagai. Tempat orang hok tak berapa nak pergi pun dia lah tukar basuh, tukar cuci. Tapi pada sisi manusia, jawatan itulah yang paling low lah. Bila tanya demo jawatan gab dia di masjid, pun bila sebut tok siuk, gab dia ada dalam kepala kita. Tetapi di sisi Allah Ta'ala, hari-hari dia dapat mas kahwin untuk bidadari. Dalam kitab Jahal Marhum wa min Bahatil Qulub menyebut dalam fi fadilatil masajid, berkaitan dengan orang yang tolong bersihkan masjid ni, tolong menyucikan masjid ni daripada kekotoran dan sebagainya, sapu tak cicuk dan sebagainya. Itulah merupakan mas kahwin bidadari. Di sisi manusia, manusia pandai jawatan tu setahu mana. Jawab diri masing-masing termasuk hamba. Tetapi rupanya di sisi Allah Ta'ala, oh cukup hebat. 3 jawatan ni. Orang yang jadi jawatan kuasa masjid, Allah Ta'ala beri pahala besar. Kerana setiap saat dan ketika dia memikirkan bagaimana nak suruh rumah Allah Ta'ala, masjid ni dimakmurkan. Biar jadi orang ramai. Daripada 2 soh jadi 4 jadi 8 jadi 19 jadi 32. Bagai-bagai istilah seperti yang Punsi kata tu. Kuliah biasa, kuliah maghrib, kuliah perdana, forum, bual bicara, kuliah duha, qiyamul lail, apa-apa saja yang menjurus ke arah nak suruh biar orang pakat mari masjid belaka. Nak suruh biar masjid itu berfungsi dan masyarakat anak mungkin dapat manfaat. Kerja kecil ke tuan-tuan? Kerja kecil ke? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nasira wa da'iyan ila Allahi bi izni wa sirajan munira. Muhammad, kerjamu telah royak benda molek, berita gembira dan berita menakutkan. Dan mu ajak orang, mu keluar orang, mu seru orang, buatlah ke mana-mana pun. Kiri, kanan, atas, bawah, belakang, depan. Kerjamu dakwah. Ambillah bahagia ke mana-mana. Biizni, dengan izin aku. Jangan ambil kerja aku. Walaupun membuat program, buat masjid secomel-comel, dengan infra yang cukup, dengan mesra jemaah, duduk tepi jalan, mesra musafir pula, bagai-bagai. Orang Kelantan kata habis kakak. Tapi orang tak semari juga. Orang mari tika-tika juga. Orang mari kerana-kerana juga. Mu tak usah fikirlah tu. Itu kerja aku. Aku yang akan mencampakkan taufik hidayah kepada hati mereka. Hari ini mung sebagai kuasa, mung sebagai pegawai-pegawai yang tolong menguruskan rumah aku, mu fikir gapo lagi kena buat. Mu jangan fikir hak orang tak mari tu. Tak payah buatlah ceramah perdana, seperti lawyer juga, tak ada orang juga. Tak usah panggil lah orang hebat-hebat, nama-nama besar gapo begini, lagu ni juga. Wak-wak biasa-biasa gitu lah. Jangan putus asa. Jangan merasa kecewa dalam usaha dakwah. Mu jangan rasa perah. Kalau mu ambil kerja aku, sudah tentu makan putus asa. Mu tidak mampu untuk semua itu. Sekarang mu tanya dirimu, sejauh mana memainkan peranan sebagai untuk mencari bekal sedekah jariahmu? Sedekah jariahmu sejauh mana? Pak mana mu ambil? Kalau mu tak boleh jadi tok imam, mu jadi tok bilah.
Kalau mun tak boleh jadi Tok Bilam, menjadi Tok Syuk. Kalau mun tak boleh jadi Tok Syuk, menjadi jatah kuasa. Jatah kuasa pun orang tak latih, paling tidak aku jadi salah seorang daripada ahli jamaah masjid. Aku nak juga di ujung tu ada perkataan masjid. Biarlah orang nak lebarkan puak-puak masjid, orang masjid. Aku rasa bangga kalau aku dikatakan termasuk dalam golongan orang masjid. Orang akan merasai ketiadaanku. Bila aku mati, orang akan sebut juga aku. Tak ada dah ahli jemaah kita seorang. Tak ada dah ahli jemaah kita seorang. Kalau ada dia kat Zuhur, Asar, Ngori, Isra ada semua. Mudah cek kalau dia ada. Situlah dia duduk semua. Kalau dia tak ada tu cek lah tu dia uzur ataupun dia pergi mahu anak cucu dia. Nilai dah kita seorang ahli jemaah. Tak apa. Maknanya mu dibilang sebagai ahli jemaah masjid. Mu dibilang sebagai ahli rumah aku. Allahu Rabbi ya Karim. Hamba tanya hamba, muslimin muslimat tanya diri masing-masing. Adakah aku ni ujung usia? Aku berada di ambang kematian. Kalau fardu takdir, kalau aku tak ada, demikiankah? Ataupun bila aku tak ada, orang muju aku tak ada. Wali'azubillahi min zalik. Haji Abdul Malik Karim Amirullah, ulama besar Indonesia, pernah berkata, dia kata, kalau mu nak tahulah seseorang itu kebahagiaan hidup dia di dunia dan akhirat, mudah ya. Mu cek dia. Waktu dia beranak dulu, dia seorang yang jerit. Orang selain semua pakat suka belaka. Tuk-tuk bila dia mati, terbalik. Orang lain semua jerit dan dia seorang yang suka. Celaka hidupmu. Haji Abdul Karim Alimullah kata, Dr. Hamka, celaka hidupmu. Bila mula-mula beranak dulu, mu seorang jerit, orang lain semua ketawa belaka. Tuk-tuk bila mu mati, mu seorang jerit, orang lain semua ketawa belaka. Supaya terleju. Apa maksud muslimin muslimat? Maksud bahagia di situ. Mula beranak dulu, pung tubik daripada perut ibu, pada uruf adatnya semua jerit belaka. Kiang belaka. Dan semua orang suka belaka. Mak ayah suka boleh anak. Tok nenek suka boleh cucu. Adik-beradik suka pasal boleh adik-beradik. Pok saudara suka pasal boleh anak saudara. Tok lebah suka pasal pagi jemaah seorang panggil cukup roti cicah gula. Pagi ni tak ada weh. Tak berapa beranak lah mana dah set kita ni. Mana apa. Tutup bila mau mati. Bila mau mati. Dah mula-mula hidup tadi, musarak jerit. Orang lain suka. Tapi bila mau mati, musarak suka. Orang lain menangis belaka. Musarak suka. Kerana Allah Ta'ala sudah paparkan syurga untukmu. Orang pergi ziarah lah kita. Tengok. Senyum aja mayat. Piramli kata mati dalam iman. Senyum ya. Kuning, comel ya nampak. Comel mati dia. Masa dia nak habis nyawa tu nak habis. Nampak dia senyum. Walaupun dalam keadaan sikratul maut yang al-ma'lum, tetapi Allah Ta'ala sudah paparkan kenikmatan syurga untuknya.